Dia hadir, lepas tu dia cakap, kakak ni macam respon dengan ujian tu macam bukan orang beriman. Ada yang memang sebelum kahwin dah confirm mandul. Ya Allah. Tapi dia boleh cakap, tapi akak bersyukur sebab ada juga orang nak kahwin dengan akak. Dia konsepnya macam, kan sekarang ramai anak luar nikah. Padahal tak kahwin. Yang tak kahwin lagi senang dapat anak banding yang kahwin. Tapi nak katanya doa yang paling dahsyat adalah minta anak ni. Doa minta anak untuk wakafkan kepada agama. InsyaAllah. Apa-apa yang kita doa untuk agama akan makbul. Kalau paling dekat lah, ibu-ibu dekat Palestin kan banyak kali dengar kisah-kisah macam tu Kan. yang bila anak meninggal, muka dia tu dia gembira tau. Yes. So dia rasa puas. Setuju tak kalau kata sumber kebahagiaan bukanlah pada anak dan suami, tapi pada hati yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So anda bersama saya Hasanah, saya Syifa Dan kami dalam channel Santuni. Alright, okay. So sebelum tu jangan lupa untuk like video ni dan share kepada orang ramai untuk mendapatkan lagi manfaat daripada video ni, dan juga jangan lupa subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. So Assalamualaikum Kak Syifa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi dalam episod yang terbaru ni lah. Okay. Macam mana Kak Syifa, sihat ke? Apa perkembangan perkembangan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak hari tu tak sihat. So bila tengok rupanya dia ada sensitif pernafasan. Dia maksudnya Dia baru cepat terjangkit. Dia cepat terjangkit. Tapi bukan asma. Itulah. Mungkin faktor umur. Mungkin sampai kita orang nak beli tank oksigen lah kat rumah tu. Ya Allah. Yelah sebab ni Tak larat juga. Tapi insyaAllah doakanlah. InsyaAllah. Sana, Itu ujian. Kita Alhamdulillah. Alhamdulillah setakat ni stable. Alhamdulillah. Kadang ada lah mak dia lah. Tak, sebab ada orang cakap buat podcast mesti kuat kan. Allah Akbar. Sebab tak kuat lagi kita buat podcast. Betul. Bila kita tak kuat tu, kita dengar balik, Aku kena buat ni. Aku kena buat. Dan aku pernah sekuat ini ini. Tak adalah sekuat. Sebenarnya sebab kita manusia kan. Yes, betul. Ada masa memang kita akan turun dan naik kita punya perasaan dan emosi. Kita berperang. Kita lagi perempuan kan. Itulah. Dan tak sabar sebenarnya nak share pasal luahan hari ni. Betul. Maksudnya agak kritikal dan agak kontroversi, sensitif. Betul, sensitif. Berjaya sensitif untuk certain orang lah. Macam tu kan. Betul. Right, okay. Tapi kita harap perbincangan hari ni kita tak ada nak judge. Tak ada nak buat orang sensitif. Mungkin anda pun ada pengalaman yang boleh share dekat kita punya podcast ni juga sebenarnya. Alright, okay. So Kak Syifa, sedia? Okay, sedia. So luahan kita pada episod kali ni adalah, saya baca dia punya ni adalah, dia cakap, maaf kalau ada yang terguris, dia nak share sikit lah. Dia ni dah TTC 7 tahun. Okay. Dan agak sensitif jugalah, dia cakap dia orang yang sensitif lah. Dan kalau nampak orang mengandung je, mesti dia cakap, dia nak scroll cepat-cepat. Tak nak tengok. Okay. Tak nak tengok. Dia cakap, dia rasa macam, orang ni tak respect ke dia tu tengah TTC. Macam tu. So luahan dia. Lepas tu dia cakap, dia selalu bertikaikan lah kenapa dia macam lambat dapat anak kan. Orang lain ada kawan-kawan yang dah dapat anak apa semua tu. Dan sampai satu tahap ni, TTC tahun ke-5 macam tu, dia cakap dia dapat satu komen ni. Dia cakap, kau ni patutlah lambat dapat anak kan. Sebab apa? Sebab kalau orang komen orang ni sikit je, cepat melenting. Okay. Dan kalau ada anak, dia cakap nanti confirm anak tu jadi masa dera. Ni komen netizen. Allah dekat dia. Macam tu. Tapi sebenarnya dia cakap komen tu sebenarnya buat dia tersedar. Okay. Dia ambil komen tu sebagai satu benda positif sebenarnya. Dia reflect lah. Cepat reflect dekat diri dia lah. Macam tu. Syifa, macam mana ni? Macam mana ni? Mana ni? Saya lah orang tu. Ya Allah. Bukan saya lah buat luahan tu. Tapi saya adalah orang TTC. 5 tahun. Kan? Kita jemput. Bukan kita jemput. Kita bersama orang yang betul lah untuk bercakap tu kan. Dia sedih sebenarnya. Sensitif sebenarnya. Dan kita... Yang best ni kalau kita tengah sedih, orang cakap, janganlah sedih. Relax lah. Tu... Yelah, kalau ikut sensitif tu, perkataan tu pun kita tak nak dengar. Janganlah cakap jangan kat kita. Kau tak faham. Macam tu. Kau tak rasa kau ada anak berderet? Tak ada anak berderet kan? Kalau sana? TTC tak? Kalau kita, alhamdulillah kita tak TTC lah. Antara yang orang cakap awal jugalah. Cepat juga. Tapi orang TTC ada ujian, orang non TTC pun ada ujian. Macam tu nak cakap ni kan. Cuma ada orang bercerita, ada orang tak bercerita. Betul. Walaupun cakap banyak-banyak benda, ada orang dia prefer tak bercerita kan, macam tu kan, untuk menjaga juga. Sekarang ni sebenarnya kita pelik tau. Zaman dah moden. Orang kata media sosial, tapi tak nak bercerita. Tak nak bercerita pada physically.
Dan kebanyakan Kak Ifah pernah jumpa lah, ada orang ni dia introvert, dia kata dia introvert, tapi dekat media sosial dia maki, penuh cacian kat situ kan. So itulah kita kena pastikan anak muda kita sendiri kalau pakai media sosial tu, pastikan selari dengan kehidupan sebenar. Kalau kita pendam tapi keluar dekat media sosial, mental. Ya, maksudnya dia nak meluah tapi meluah dengan cara salah dan salah tempat. Betul. Itulah ya Allah. Betul lah. Banyak sebenarnya rasanya macam tu yang dekat luar kita mungkin nampak dia senyap macam tu kan. Orang yang dah bising ni memang bising lah, tapi ada juga yang senyap dekat media sosial. Macam tu kan. Tapi yang tu banyak-banyak kita muhasabah lah macam tu kan. Alright, okay. So tadi kalau kita tengok kat Syifa kan, dia sebenarnya dia kisah pasal apa, emosi dan sensitiviti orang yang TTC ni lah macam tu kan. So kat Syifa lah macam ni. Mungkin boleh share sikit lah. Boleh share sikit kan orang TTC punya pengalaman. Kalau pengalaman Kak Ifah lah. Tapi bila kita dah sedar, baru kita cakap, ada hikmah rupanya. Waktu tengah diuji tu. Nangis. Ya okay. So share sikit. Kahwin 2017. 5 tahun lepas tu baru dapat anak. Tapi sepanjang 5 tahun 4 kali gugur. Allah. And subhanallah, gugur pertama macam ni macam reveal cerita ni. Gugur pertama kalau orang nak kenal tengoklah video ni kan. Gugur pertama macam tak kisah sebab gugur esok tu masih lagi kenduri tak? Esok tu kenduri belah ustaz. Lepas tu yang kedua ni kita macam okey lah, dah well prepare lah, beli buku mengandung, beli baju baby, beli baju mengandung. Excited. Itulah kan. Masa tu sebab berapa minggu? Berapa minggu? Semua tu dalam 14 2 bulan macam tu. 12 lah, lebih kurang 12 minggu, 3 bulan. Jadi yang kali kedua tu rupa-rupanya bila kita galak sangat, orang kata excited, dia cakap galak beli lepas tu gugur. Ya Allah, Allah uji macam tu. Inilah ni keluahan ni lah. Waktu tu kita macam tak boleh, Kak Syifa lah, tak boleh tengok orang pegang tangan baby, pegang tangan baby pula, pegang tangan anak, lepas tu pegang macam ni. Sebab waktu kahwin tu ada beberapa orang kahwin bulan yang sama, dia dah 2 anak dah. Apa tu? Ya Allah, nak kata down tu sedang. Tapi subhanallah lah, ada yang mengetuk pintu hati supaya bangkit balik. Tengah sedih-sedih tu, sampai tak nak pergi kelas lah, kerja apa semua tak nak. Tiba ada seorang yang sangat Allah hadirkan dalam, sedih pula cakap, dia hadir. Lepas tu dia kata kakak ni macam respon dengan ujian tu macam bukan orang beriman. Ya Allah. Direct tak? Macam waktu tengah mengalami tu. Waktu tengah tu sebab kita tengah down yang tahap semua tak betul. Jangan sebutlah sabar. Macam nak sabar kenapa Allah? Sebab dalam family kita tak pernah ada orang gugur. Tak pernah dengar pun istilah keguguran. So expectation kita pun akan macam tu. Dan mana ada orang kahwin nak gugur, mana orang kahwin nak bercerai, tak ada orang minta kan. Lepas tu bila dah kena tahap tersiat kulit hati macam tu, Astaghfirullahalazim. Baru tersedar. And then Allah uji lagi, ketiga gugur juga. Lepas tu kita orang pantang setahun. Lepas tu kali keempat gugur juga. Cek darah apa semua, rupa-rupanya darah cepat beku. So sepanjang pregnant semua makan ubat cair darah. Macam tu. Dapatlah alhamdulillah 2 Humairah yang subhanallah. Ya Allah. Banyak sebenarnya hikmah. Itulah kalau ada orang datang kata saya tak ada anak lagi, lepas tu orang bercakap-cakap, rasa sebenarnya sedih. Waktu fasa 5 tahun tu kan, fasa 2 tahun awal tu menangis je. Ni pun nak menangis dah ni. Yelah, sebab pernah melalui benda tu kan. Sebab kita sebelum kahwin kita tak pernah dengar perkataan TTC. Tak pernah. Tapi yang bestnya kita orang pergi kelas. Kita orang pergi kelas TTC. Itu lepas bangkit daripada yang kena sentap tu lah. Macam kenapa aku ni sensitif sangat? Orang post anak, kadang biasalah dalam WhatsApp group kan, orang post anak saya dah pandai jalan. Kita pula macam tak payahlah nak tunjuk anak kau pandai jalan. Bolehlah kita kan. Tak sensitif ke yang aku ni tak ada anak lagi? Sejik lah Kak Syifa dengan yang mula. Maksudnya perasaan tu memang sejagat untuk orang sejagat. Tu kelakar. Sebab dia perasaan, emosi kan. Itulah. Dan akhirnya pergi kelas, yang dianjurkan, rupa-rupanya Hasanah
kita ni 4 kali gugur tau. Okey lagi lah. Ada yang memang sebelum kahwin dah confirm mandul. Ya Allah. Tapi dia boleh cakap, tapi akak bersyukur sebab ada juga orang nak kahwin dengan akak. Ya Allah. Ha. Allahu Akbar. Kan? Ya Allah. Dia tu lagi bila rasa ujian dia lagi berat kan? Dia memang tak boleh mengandung. Tak boleh. Dah disahkan. Ya. Itu tak masuk lagi orang yang kena kena IUI, kena IVF. Kita tak faham sangat tapi kita ada jugalah tengok IUI. Yes. Dia punya cost pun berbeza kan? Berpuluh ribu. IVF tu lagi mahal kan? Betul. Kita tengok juga kawan-kawan kita yang tengah berjuang. Tu penting lah kalau kita diuji dekat satu benda, kita pergi kat kelas untuk top up ilmu kita pasal benda tu. Baru Kak Ifah tahu, rupanya setiap kali gugur tu sikit je ujian untuk orang yang berbanding dengan orang yang memang tak boleh mengandung. Ada yang lahir-lahir tak ada rahim. Cuma kita tak tahu benda tu. Jadi tak bersyukur. Ya, betul-betul kita pernah dengar ada seorang doktor ni kan, dia cakap dia pun antara TTC doktor ni. Dia cakap dia cerita dia cakap kan, dia dah sedih. Lepas tu itulah bila ada seorang ni rupanya dia langsung memang terpaksa dibuang rahim. Ya. Itu dah confirm dah tak boleh confirm kan. Tak Dia cakap dia masih bersyukur sebab dia masih lagi ada peluang itu. Ya Allah. Ya Allah kan. Sedih. Kita walaupun tak ada pengalaman tapi kita dengar tu kita terinspirasi dengan kisah-kisah kekuatan orang-orang yang TTC ni kan. Ya, ramai je sebenarnya sahabat-sahabat dulu yang TTC. Antaranya contoh isteri Nabi Zakaria. Kan? Yang memang confirm disahkan mandul. Lepas tu kalau kita baca tadabbur ayat. Bayangkan Nabi Zakaria dah berapa puluh tahun doa kan. Last kali doa dia yang last tu yang dia tak habis solat lagi tapi dia berdoa waktu tengah berdiri. Allah terus makbulkan. Masya Allah. Nanti kita share macam mana nak doa dimakbulkan untuk dapat anak. Alright, okay, kena share. Wajib share. Wajib share kan. Lagi dia orang tanya ni Kak Syufa. Ramai ni sebenarnya. Kan. Alright, okay. So tadi sebenarnya Kak Syufa kan, kalau kita bagi juga fakta sikit lah kan. WHO punya fakta yang 1 daripada 6 adalah orang yang ada masalah kesuburan pada ketika itulah. Oh, okey. Faham? Jadi maksudnya sebenarnya ramai. Sebenarnya ramai pejuang-pejuang TTC ataupun pejuang garis double line. Double line. Sedihnya. Pejuang double line yang kalau macam kita ada jugalah ramai juga daripada Kak Syifa, kawan kita, ada juga kawan kita yang lain yang memang berjuang yang anak dia sebenarnya semua melalui proses IVF. Okey. Masya Allah kan. Dia simpan telur-telur tu kan. Sebab orang yang TTC ni kalau kita baca lah kan, memang dia berjuang emosi, harta dia, duit dia memang habis ke situ kan. Tapi kawan kita ni bila kita dengar kan, kita pun macam tumpang gembira kan. So kita mungkin tak merasa, orang non-TTC tak merasa lah ujian orang TTC kan. Betul. Tiba-tiba anak yang ketiga tu kembar, 4 orang tu anak dia. Wow, anak dia 2 sebelum tu pun IVF. So memang berapa puluh ribu lah kita. Masya Allah. Memang kos dia berpuluh ribu lah untuk dapatkan 4 orang anak tu kan. Tapi subhanallah, macam bila itu memang keizinan Allah, dengan izin Allah memang dapat. Tapi kan? tu di sebalik cerita kejayaan dia tu, yang kesedihan, menangis, meratap, yang tu orang tak nampak, tu orang tak nampak. Dan sebenarnya pernah pergi satu program ni, dia kata awak cerita yang awak dah dapat, awak tak cerita yang yelah, kita nak menginspirasikan. Dan selalu kita selalu dengar kegagalan ataupun kita tak ada benda tu, dia jadi satu kegagalan. Padahal dia adalah mungkin salah satu aspek kejayaan. Contohnya macam ni. Ada orang dia tak ada anak tapi dia boleh berkembang dalam hidup dia. Dia jadi ada orang dia boleh grow, menyumbang. Dia boleh grow, menyumbang kan. Ada orang tak ada anak pun tak boleh menyumbang juga. Ada orang dia tak ada anak, dia tak menyumbang. Faham tak? Dia sebanyak kategori lah tu. Yes. So kita boleh jadi contoh lah, macam tak ada anak ni kan, dia boleh jadi satu kekuatan atau boleh jadi juga satu kelemahan. So kita nak kekuatan dan kelemahan kita jadi kekuatan. Jadi kekuatan. Instead kau ada anak ramai tapi macam takut, macam tak berkembang pula iman dia. Gitulah quality kan. Kepada tapi nak luahan tadi tu dia fokus on perasaan dia. Bila orang kata patutlah kau tak ada anak, kau kok melenting. Kak Syifat pun fikir, kenapa aku tak ada anak? Tadi dia yang tu tadi kan, tak melenting kan. mungkin yang tadi Kak Syifat berfikir waktu tu tak pandai buat keputusan. Menjadi seorang ibu kena pandai buat keputusan. Betul? Setiap hari kita akan buat keputusan. Betul. Keputusan nak marah ke tak marah ke. Keputusan sentiasa berada keputusan sentiasa. So kita macam apa yang aku kurang rupanya tak berapa nak sabar sangat.
Belajar psikologi. Tapi macam tak bersabar sangat lah. So kita hikmah yang dapat selepas itu. So bincang dengan suami macam okay, apa kita nak cater, apa yang kita perlu. Sebenarnya anak ni macam jodoh. Dia akan datang tepat pada masanya, pada waktunya. Masya Allah. Ya Allah. Itulah kita ni macam sedih tu actually sedih pun manusiawi. Kita kena acknowledge kita sedih, dan orang sekeliling pun kena tahu kita sebenarnya sedang sedih. Tapi it's all about yourself. Macam mana, macam tadi lah, tengok komen orang ni, macam ni kau nak respon dengan benda tu. Padahal tak semua orang post untuk menyakitkan kita. Yelah. Kan? Betul-betul. Boleh jadi macam orang tu betul-betul nak bertanya lah. Cuma mungkin sesalah sikit cara bertanya. Macam tu kan. Kecuali lah dia tag kita. Tengok ni anak aku ni. Yang tu memang tapi tak pernah lah. Tapi tak pernah pun kita nampak. Tapi sebenarnya ada kat Syifa. Kita ada juga terbaca. Ada yang memang ada satu kisah ni kan. Dia cerita. Dia TTC. Kawan dia ni dah ada anak seorang lah dalam umur setahun lebih macam tu kan. Kawan dia ni pergi bertanya soalan kepada dia, macam mana perasaan tak ada anak, macam tu kak. Perasaan tak ada anak tu, perasaan tak ada anak kan. Sebenarnya kawan dia nak bertanya tu, kawan dia tengah TTC anak kedua. Lepas tu dia terasa lah dengan benda tu. Dia terasa dan dia cakap dia tak sedih sebab tak ada anak, tapi dia terasa bila ada orang sekeliling yang tak bertempat bertanya dan tak sepatutnya bertanya kepada orang itu. Tapi Kak Ifat pernah pengalaman tu. Ada juga. Orang tanya macam tu. Dia cakap ni. Ni ada makcik ni lah. Makcik mengandung main bola jaring. Tak gugur pun. Sampai hari ni aku ingat. Ya Allah, makcik. Macam tu. Kita tak adalah main bola jaring. Tapi kena kan. Tapi nak katanya penting kita belajar komunikasi tu lah. Cara nak bertanya. Kan? Tapi kita tapi kita tak boleh kawal orang. Tak boleh kawal orang. Macam yelah, makcik tu dah terkeluar excited dia nak cerita yang dia tak pernah gugur main bola jaring kan waktu mengandung. Tapi macam mana kita nak regulate emosi kita kan. Kita banyak belajar benda tu lah. Macam kalau ada tomahan, ada orang tanya, itu tanya yang terus pegang perut kita, ada ke? Itu pun salah satu. Kalau kita tukarkan dia jadi benda negatif lah. Kita sendirilah yang boleh kontrol lepas itu kan. Selepas itulah. Sebab yelah betul, kita tu Kak Syifa, kalau yang orang tanya pasal anak kan, kita yang dah ada anak ni pun orang cakap anak berapa, maksudnya dia cakap lah kan, dia akan membandingkan yang ada orang anak dah berapa dah umur macam ni. Kita terasa juga Kak Syifa, orang yang ada anak, macam orang cakap lah, bila tak ada anak, orang akan tanya bila anak. Bila ni, bila satu, berapa orang. Anak dua. Macam tu anak dua kan. Tu pun kita terasa sebab kita manusia kan. Macam ada anak lelaki, bila nak perempuan. Anak perempuan, bila anak lelaki. Soalan orang tu memang sentiasa akan ada bertanya lah. Yang benda tu betul lah. Kalau kita tak kisahlah. Kita macam dia sebenarnya macam mana kita nak tukar soalan tu menjadi satu inspirasi kot kan. Habis kalau semua tak ada tanya, tulis kat dia, jangan tanya saya. Tapi rezeki Kak Syifa dapat family yang tak pernah tanya sepanjang 5 tahun tu. Dia tak ada macam dah ada ke. Tapi sebenarnya kalau orang tanya lepas yang 2 tahun kali kedua gugur tu, macam okey je. Sebab dia mungkin dah prepare kot. Dia macam kita dah okey. Gugur ke? Okey. Faham. Adakah dia dah prepare lah, maksudnya yelah tak adalah, bukan fasa terkejut macam sebelum tu. Betul. Tapi Kak Ifat banyak direct tanya. Kalau orang TTC sekarang, ramai je kawan-kawan yang masih TTC, tanya dia, dah okey dah ke kalau cakap pasal anak? Kita kena tanya dia. Actually kalau lepas 3-4 tahun tu dah okey dah. Dia dah okey dah. Dia memang dah fasa yang saya okey. Fasa okey je. Macam tu kan. Dan kita, lepas kita dah ada anak ni, kita akan bantu orang yang ada TTC ni untuk tengok anak kita juga. Faham tak? Faham. Macam Aisyah contoh, salam makcik ni kan. Boleh panggil dia. Itulah kita share anak. Kita share anak. Faham. Supaya dia, bukanlah supaya dia rasalah okey, anak kita tu anak dia juga. Dan kita kena keep on cakap benda tu lah. Sebab komen yang luahan tadi tu, actually dia nak sebut dia dah sedar yang bila orang cakap kau asyik melenting, dia sedar, lepas tu dia ubah kan. Betul. Dia ubah. Lepas tu dia dapat dia macam ni, bila nak ada anak? Lah tak payah. Alah macam orang kata,
bila nak kahwin, nak kahwin dengan suami acik lah, begitu, melenting. Dia melatah lah macam tu kan. Tapi bila dia ubah tu kan dia dapat anak dah. Alhamdulillah. Maksudnya mungkin Allah dia lah Allah nak bagi pada masa yang tepat tu lah kan. Bila dia dah step ubah apa semula. Masya Allah. So itu Allah tahu apa yang terbaik lah. Itu cerita orang TTC lah. Sebenarnya ada juga cerita orang non TTC ni kan Syifa. Ada orang non TTC ni memanglah dia selagi mana kita tahu kan, selagi mana orang itu bergelar manusia, mesti ada ujian dia. Yes. Mesti apa ujian tak TTC. Kalau orang TTC ni, kalau kita lah pengalaman sendiri apa semua kan, memang kita dia lah rezeki, alhamdulillah lah orang cakap kan. Terus ke bunting pelamin kan, selalu gitu kan. Rezeki Allah bagi kan, kita mengandung awal apa semua kan. Tapi kita macam kan buruk kat Syifa. Allah uji kita alahan teruk tu. Kita maksudnya nak cakap kita rasa bukan kita seorang, ramai je juga kat luar yang penonton-penonton boleh share lah kan. Orang panggil kain buruk tu. Kain buruk dekat mana? Dia dekat bawah melepek tu kan. Macam tu lah. Itu je yang kita boleh cakap. Dia macam memang kita tak larat apa yang bangun. Yang first semua. Kak Syifa alhamdulillah tak ada. Tu maksudnya nampak tak? Subhanallah kan. Allah bagi macam tu dalam keadaan yang kalau kita melatah mungkin kita akan tanyalah kan. Tapi waktu kita melalui tu sama macam Kak Syifa juga. Masa Kak Syifa mula-mula melalui zaman TTC tu kan, sama juga kita. Kita tak merasa macam mana orang yang menunggu anak kan. Sebab kita memang alhamdulillah terus mengandung kan. Maksudnya rezeki awal mengandung kan. Tapi kita dah macam, ya Allah tak lah agaknya macam tu. Sampai ada orang memang kawan kita pernah share juga, dia rasa macam nak gugurkan anak. Macam tu. Sebab mungkin tak tahan sangat waktu alahan yang teruk. Kami pula kalau kami tahu kau nak gugurkan kami ni kan. Dia konsepnya macam kan sekarang ramai anak luar nikah, padahal tak kahwin. Yang tak kahwin lagi senang dapat anak banding yang kahwin. Tapi ujian dia besar kat situ. Dia ada maksudnya malulah kan. Betul. Lepas dia buat tu baru dia ni kan. Untuk ujian dia kat situ lah. Betul. Sebab tu mak kita ada cakap juga kan. Mak kita cakap macam ni. Kita tersedar juga bila mak kita cakap ni, ya Allah nasib baiklah tu 3-4 bulan je alahan. Kita 3-4 bulan kat Syifa lama. Ada yang sampai 9 bulan. Ada pernah dengar. 9 bulan tu mak kita cerita kawan mak kita ni 9 bulan 2 anak macam tu. Lepas tu mak kita cakap, tahu tak kenapa anak dia 2 orang? Yelah sebab memang itu ujian dia. Anak dia sampai 9 bulan, maksudnya sampai nak bersalin pun muntah lagi. Ya Allah. Rumah orang zaman dulu kan macam rumah tinggi kan. Papan tu dia tebuk, situlah tempat dia. Setiap hari selama Terima kasih mak sebab nasihat kami. Kan kita kena ambil kira. Tapi kita mak kita buat kita bersyukur kan. Mak kita buat kita bersyukur. Mak kita buat kita betul. Memang dianugerahkan mak yang yelah ada nasihat macam tu pun bersyukur kan. Masya Allah. Bila mak kita cakap macam tu, baru kita sedar. Walaupun dengan ayat macam tu, mungkin kita tak pernah tengok makcik tu alahan macam tu kan. Tapi mak kita cakap bersyukurlah kan. Awak tu baru 4 bulan je alahannya kan. Tapi kita waktu melalui tu kat Syifa, memang kita rasa macam bertahun tu. Lama Syifa nak tunggu habis tu. Tu ujian orang yang alahan tu dia panggil apa ya? Dia panggil ada satu term tu high premises gravidum macam tu lah. Dia punya terma perubatan dia. Orang yang ada memang orang yang alahan teruk ni memang dia ada gang dia pula ni. Orang alahan teruk dia ada gang lah. Mungkin topik selepas ni. Yes betul. Sebab kita rasa sebab dia sebenarnya fasa down juga. Sebab kita sampai berhenti kerja. Syok banyak sampai kita berhenti kerja. Dan fasa tu adalah fasa kita berhenti kerja dengan alahan teruk. Dia down tu memang kita rasa memang sama macam down orang TTC lah. Dia sekali gugur kan rasa sebab macam kalau kan? nak conceive dia tak boleh stress. So ramai juga yang berhenti kerja untuk fokus kat situ. Betul-betul. Kita ada juga lecturer kita macam tu. Sampai kena rehat lah. Betul. Macam tu kan. Itulah. Ifat nak share lah tips-tips yang Kak Syifa amalkan untuk 5 tahun tu. Okay, ni orang TTC kena dengar. Yang pertama, jangan banding yang apa yang Allah dah tulis untuk kita. InsyaAllah. Sebab bila kita banding, yang buat kita banyak dalam media sosial. Sebenarnya semua orang kalau kau tak meletakkan Allah tu yang pertama, memang perbandingan tu yang pertama lah. Dia ada anak tu, dia ada anak ni. Nanti ada anak dia putih, anakku hitam. Sama je, tak habis. So jangan bandingkan bab-bab yang Allah dah tulis kat kita. Kan, suami kita ke, bersyukurlah ada orang anak kat kita tu. Yang kedua, kurangkan perkara yang mencederakan emosi.
paling penting pilih kawan yang baik. Kan ada geng yang Setuju. macam kau tak ada anak lagi, kau buatlah tak. Kita nak yang tak apa kan, kebahagiaan tak terletak pada anak. Kita nak kawan macam tu. Nasihat tak membantu lah kalau salah pilih circle kan. Itulah kan. Yang ketiga, kita tukar soalan. Kalau macam sebelum ni, kenapa aku tak ada anak dia macam, kenapa aku tak ada anak? So kat sini ada sebenarnya, ya Allah, apa yang kau nak ajar aku sebenarnya ni? Tapi kalau dah relevan kepala otak tu lah. Kaifat yang ketiga, keempat tu macam, apa sebenarnya Allah nak ajar? Baru ni maksudnya sebab valid je lah orang yang mula-mula tu dia akan rasa kita kena akui memang sedih. Kau ustazah ke kau ulama ke apa ke, waktu gugur memang akan sedih. Pantang gugur, yalah pantang tapi tak ada baby. Itu baru gugur sana. Yang dah mengandung 9 bulan, ada yang meninggal dalam perut, ada yang keluar terus meninggal. So actually dia bukan isu anak tu lahir atau tak, macam mana seorang mak tu nak adapt dengan ujian tu. So itulah penting kita tukar soalan. Ya Allah, apa kau nak ajar aku hari ni? Ya Allah. Gitu. Sama juga dalam rumah tangga yang berpisah kan. Okay. Lepas tu yang keempat, kita kena banyakkan syukur nikmat yang masih ada. Masih ada iman, masih ada suami, ada yang meninggal suami dah tak ada. Ada yang tengah mengandung suami meninggal. Yes, kan tengah viral cerita tu juga kan. Lepas tu kita masih ada kesihatan yang baik, masih ada keluarga yang bujang-bujang. Bersyukur masih ada mak, masih ada ayah. Dia bersyukurlah. Betul. Sebab tu kalau orang datang nasihat sekarang ni, tak ada dah sabar tu, sebab sabar. Bukan kau yang rasa. Tu ayat Sebab selalu kan. dia kena syukur dulu baru boleh sabar. Syukur dulu boleh sabar. Dan memang dalam Al-Quran kan Allah sebut banyak pasal syukur. Kenapa Allah sebut banyak pasal syukur? Sebab syukur tu susah. Dia lagi susah Sangat. Cuma bila kita bercakap macam ni, takkan kita tak payah bersyukur. Tak boleh. Kita kena jadi the best untuk bila menasihati orang kan. Tu antaranya lah. Dan tadilah kita nak pergi kepada doa. Macam mana doa untuk dapat anak ni nak dimakbulkan. Masya-Allah. Persoalan pertamanya adalah, kita berdoa tak nak minta anak? Ramai ialah lagi-lagi yang bukan Muslim kan. Macam, I want to conceive. Tapi ada tak minta dengan Allah? Ada tak minta benda tu? Ramai orang tak. Maksudnya usaha terlupa berdoa. Yes. Dan kadang tak usaha dan tak berdoa. Tapi berharap. Macam tu. Tak boleh juga. Tak boleh. Kan. So antara cara lah untuk menjadikan doa tu dimakbulkan, ada 3 LDK. Kita buat terus. Bukan latihan dalam kumpulan lah. Supaya senang nak share ke orang. Pertama L, kita kena lumba-lumba buat kebaikan. Sebab orang yang berlumba-lumba buat kebaikan ni, Allah akan, macam mana? Allah akan, kalau kau berlumba kepada Allah, Allah akan cepatkan apa yang ni. Ini doa tapi macam tunggu. Tak berlumba-lumba. So lagi sedih pada siapa yang rasa benda tu, lagi sedih, lagi banyak pergi buat charity, lagi banyak mungkin ambil anak-anak angkat tajaan. Ada kan kes kan? Ada. Orang ambil anak angkat, lepas tu memang ada anak sendiri lepas tu. Betul Kan? Dan tak semestinya ambil anak angkat yang kena bawa balik rumah. Sekarang ada banyak sangat taja kan. Okay. Lepas tu sebab kalau kita nak doa makbul, kita kena banyakkan memberi kepada orang lain. Kita lupa hakikat tu. Waktu tu macam 5 tahun tu kan, tak apa, buat pantang pun kerja. Sebab kita tahu kerja tu is one part of kita nak membuat kebaikan kan. Tapi tu bukan untuk orang TTC je tu. Semua bersedekah tu orang dah ada anak pun. Yes. Ini untuk khas mungkin yang sedang berusaha. Lepas tu yang kedua, lagi satu, kalau sibuk buat kebaikan, dia tak sibuk nak mikir apa orang cakap. Kita nak nak ubah distraction tu kita dah tak fikir orang cakap bila kau nak ada anak. Sebab kita dah fokus untuk buat kebaikan tu. Betul. So kita akan cakap okey, tak apa, Allah yang atur. InsyaAllah. Yang kedua D, kita kena wa yad'unana raghaban wa rahaba. Doa dengan penuh harap dan takut. Macam mana Nabi Zakaria buat? Doa yang memang tak ada rasa lain selain rasa takwa, takut dengan taat tu lah. Sangat berharap. Betul. Benda tu mungkin kita boleh bincangkan dekat episod-episod seterusnya. Memang kita harap tu kepada Allah. Tapi nak katanya doa yang paling dahsyat adalah minta anak ni. Doa minta anak untuk wakafkan kepada agama. InsyaAllah. Apa-apa yang kita doa untuk agama akan makbul. Masya Allah. Itu janji Allah. Kalau paling dekat kita tengok, kalau paling dekat lah untuk ibu-ibu dekat Palestin kan, banyak kali dengar kisah-kisah macam tu. Yang bila anak meninggal, muka dia tu dia gembira tau. Yes. Sebab dia rasa puas. Sebab anak ni pinjaman. Kita siapa punya?
Allah punya. Tapi kita tak pernah tanya anak kita siapa punya? Allah. Anak Aisyah siapa punya? Allah. So bila Allah nak ambil bila-bila, suka hatilah Allah kan. Kita suka cakap macam tu kalau anak kita berebut mainan. Cakap tu bukan awak punya. Kan. Tapi ni diri dia tu kita nak bagi tahu kan. Okey. Sebab satu lagi kita nak persiapkan, yang ada anak pula kita nak persiapkan kalau kita meninggal, anak kita tu dia boleh yakin tak qada qadar Allah tu yang meninggalkan mak dia tu. Ke bila mak meninggal dia salahkan Allah. Tu bahaya. Betul lah. Okey. Sebenarnya Kak Ifat rasa memang Allah makbulkan kalau buat benda ni lah. Kena K tu khusyuk dan taat kepada Allah. Sebab kita minta anak dengan Allah. Memanglah usaha tu. Tapi last kali Allah kata kun fayakun kan. Tapi aurat masih terabai. Solat, benda-benda lain tu. Patuk ayam. Puasa sunat tak banyak. Doa alah, sedekah alah. Dia benda tu. Benda tu nak kena check balik lah. Mungkin kepada kawan-kawan yang TTC, bukanlah kata kita tak dapat anak sebab banyak dosa kita buat. Tidak. Tapi kita nak tak salah pun kan surah tu. Kita nak perbaiki supaya Allah bagi dalam keadaan kita bersedia untuk dapat anak dan jaga amanah ni. InsyaAllah. Itulah. Anak kan amanah. Pinjaman. Ya Allah. Itu ni benda ni bukan sentap kat orang TTC, dekat orang dah ada anak pun sentap ni kan. Yes. Tapi tak apa, sebab itulah kita ada channel ni kan. Kita nak sembang. Sebab rasanya bila kita dah banyak konsum dengan konten-konten yang tak sepatutnya masuk dalam kita punya brain. Betul. Sehingga menjadikan kita brain fog. Kan. Konten macam ni lah refresh balik kita punya ni. Betul. Sebab ada orang ada anak tapi dia salurkan anak jadi penyanyi lah, penari lah. Padahal dia tak tahu betapa depan Allah nanti kau tak boleh nak jawab tau. Tu yang kalau geng TCC buatlah LDK ni. L lumba-lumba ke arah kebaikan. Lepas tu D kena doa dengan penuh pengharapan. And then khusyuk dan taat. Apa yang Allah suruh kita cuba buat lah. Dan akhirnya dapat anak ke tak dapat anak ke, Kak Ifat rasa tu adalah semua pengajaran daripada Allah. InsyaAllah. Setuju tak kalau kata sumber kebahagiaan bukanlah pada anak dan suami, tapi pada hati yang tenang. Betul kan? Betul. Sebab ni ada orang ada anak pun tak bahagia. Kan? Kita ada satu quotes ni kita tertarik lah dengan kawan Facebook kita kan. Yang dia pun antara TTC juga sebenarnya. Dan sampai sehingga sekarang pun TTC. Masih. Dia cakap kebahagiaan tu terletak pada hati. Sangat. Hati yang tenang kita tu. Kita terus sentap tu Kak Syifa baca. Ya, hati yang tenang tu yang paling mahal. Paling mahal sekarang ni. Kan? Tapi bukannya nak cakapnya bila dah ada anak sebab hati tak tenang tu, bukan. Dia lain pula. Bila kita dah ada anak, carilah kebahagiaan tu dalam keadaan orang yang ada anak. Betul, macam tu kan. Betul. Nah, kita untuk diri kita sendiri lah sebenarnya Kak Syifa. Ikut kadarnya. Sebab kadang ada juga ada masa kan. Ada masa kita rasa macam ya Allah. Macam tu. Anak kita kecil-kecil lagi kan. Penat. Penat kan. Tapi bestnya kalau tu. Ya Allah, itu bestnya bahaya. Kalau tapi bahaya kan. Itu bahaya sebenarnya. Itu dah lari akidah. Maksudnya kita tak terima apa yang Allah bagi waktu tu sangat-sangat bahaya lah. So topik ni sangat best. Dan apa yang diluahkan oleh mungkin kakak tu sebenarnya menjadi 1001 pengajaran untuk kita. Saya pernah TTC dan sekarang saya ada anak, dan sebenarnya kita ada kawan-kawan yang masih berjuang dengan IVF-nya, IUI dia. Ada yang mungkin Allah takdirkan memang dah tak ada rahim kan. Tapi kepada generasi-generasi muda, jangan takut nak kahwin sebab kita tak tahu apa cerita kita. Dan setiap cerita yang kita alami itu adalah semuanya daripada Allah SWT. Masya-Allah. Masya-Allah. Nak cerita lagi tapi panjang lah kan. Mungkin ada lagi rakan-rakan kita kat luar sana kan yang masih TTC, yang dah melalui fasa TTC. Anda pasti ada cerita anda sendiri kan, yang boleh menjadikan inspirasi. Tadi macam Kak Syifa, dia ada kisah inspirasi dia lah. Dan mungkin anda juga ada, bolehlah nanti komen dekat ni kan, dekat kita punya video ni, episod kali ni. Dan sekiranya ada luahan-luahan yang mungkin kami boleh sampaikan, suarakan, mewakili anda semua, so boleh je kan Kak Syifa kan. Boleh komen. InsyaAllah boleh komen. Kita raikan semua. Raikan semua insyaAllah selagi mana kita mampu ni lah. Kita mampu untuk kita bersembang lah macam tu lah. Alright, okay. So Kak Syifa rasanya setakat itu saja untuk topik kita kali ni lah, tentang orang TTC kan. Betul.
Dan mungkin kita tak tahulah akan ada luahan orang pejuang satu line pula ke kan. Pejuang satu line Pejuang maksudnya? satu line, pejuang orang non-TTC lah pula. Oh, ya. Macam tu. Sebab Ya. ada orang memang, yelah mungkin atas faktor-faktor tertentu lah yang kan menyebabkan dia tak boleh. Ada orang tanya kenapa Kan? Santuni bawa isu-isu luahan-luahan, sebab luahan takkan habis. Betul. Sebenarnya kita nak ajak diri kami yang bercakap dan juga penonton untuk dapat satu kebahagiaan yang sebenar, iaitu hayatan thayyibah. Kita nak kehidupan yang terbaik. Dan kehidupan terbaik dia tak di-effect atau tak terpengaruh dengan luahan ataupun komen orang, tapi diri sendiri. Dan kita bersembang ni untuk pastikan diri kita kuat, terus-menerus berterusan sebenarnya. Betul. Dan kita buat satu perubahan yang baik dalam hidup kita kan. Betul. Dan bila nak pergi kepada perubahan yang baik itu, dia kena ada orang yang nak membuat perubahan tu kena ada pemikiran yang baik lah. Yes, sungguh. Kan? Itulah insyaAllah. So kita sama-sama lah kan. Alright, jumpa di episod seterusnya bersama Santuni, insyaAllah. Alright, okay. So sebelum tu jangan lupa untuk like dan share video ni, dan jangan lupa subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video terbaru daripada kami. So setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi